Assalamualaikum guys, Deyans di sini. Por mi gelato the remix. Okay guys, hari ni aku nak buat video. Aku nak pergi dekat sesuatu tempat yang orang cakap dekat car parking ni ada tempat yang menyeramkan, yang mana di situ ada badut. Okay, aku nak pergi sini. Okay, sini pula, sana guys, dengan guna kereta mana nak guna? Ni tak nak. Mana Hilux aku? Ni Hilux aku ni. Aku nak guna Hilux ni pergi sana. Okey, tanpa banyak masa, kita pergi dekat city. Tempatnya dekat city 1 guys. Kita start pergi. Tempatnya berada di sini guys. Kalau korang nak pergi, tengok kat situ lah. Okay, jom kita bergerak ke tempat. Aku nak tengok betul ke ada badut dekat longkang. Kita pergi. Okay guys, kalau korang nak tengok badut tu, korang kena buat tempat jadi malam baru nampak aja tu orang cakap. Kalau siang tak jadi, kena buat malam. Okay, jom kita tengok macam mana, ada tak badut tu. Hampir terbabas ya. Okay, dekat sini kita dah sampai. Dekat sinilah tempatnya. Kalau korang main car parking, korang kena tahu yang tempat ni seram dekat sini. Yang mana belum tahu tu, boleh lah pergi kat sini tengok. Dekat depan tu, tu dia. Tu ada longkang guys. Parking kat mana? Parking depan sana. Aduh, kotor lah Hilux aku apa ni. Okay, kita parking dekat sini. Okay, kita parking kat sini ya. Okay, kita tengok dulu dekat sana, depan sikit. Okay, tu nampak tu balon. Balon lah tu. Kita zoom sikit, tengok. Tu dia, balon. Biasa balon ni badut lah kan. Okay, jom kita tengok betul tak kita keluar. Tak ada kunci lah. Aku berdebar dah ni. Aku pergi tengok dulu. Tu apa? Dalam tu. Dalam tu ada weh. Uish, betul lah ada badut. Weh, ni real. Tu ada tu. Ni aku tak gerak. Aku gerak sendiri. Aku gerak sendiri. Tolong aku. Tolong. Promise you you'll catch me.